Bagaimana sistem kami ini berjalan? Satu, sebila korang daftar ahli, korang akan dapat satu kedai. Kedai tu korang punya sendirilah. Kedai tu korang punya sendiri. Korang ada link personal. Link personal, link referral lah. So link ni anda boleh bagi pada orang lain. So bila orang lain daftar link, lepas tu dia install apps, dia login masuk dalam apps, so umur hidup dia shopping, anda akan dapat income. Dekat sini akan settlekan masalah pelanggan kau lari pergi tempat orang lain. Sebab selagi apps tu ada di handphone dia, selagi dia shopping, anda akan dapat income selamanya. Yang ketiga adalah, kalau pelanggan tadi yang install anda punya apps, dia sebarkan pula dia punya link pada orang lain, selagi mana orang lain itu masih shopping, anda juga akan dapat commission. Nanti saya akan tunjukkan sampai level yang keberapa. Keempat, kita tak ada pangkat, tidak ada rank lah. Tak payah kau nak kejar jadi leader lah apa semua baru kau dapat 20%, 30%, tak perlu. Dalam ni, group sale kau RM1 pun, kau still akan dapat 20% yang paling rendah. Dan boleh lagi tinggi daripada tu. Semua orang menerima commission yang sama. Semua orang adalah leader dalam kami punya apps ni lah. Semua korang dapat commission leader. Ibarat dia adalah everyone is a stockist. Semua dapat commission yang sama, orang baru ataupun orang lama. Kita ada fund goal, yang mana goal ni bila cukup korang boleh withdraw dan dapat real emas lah. Kita di dekatnya ada fungsi payment utility, boleh bayar elektrik dan sebagainya daripada korang punya income. Produk kita direct kilang lah, dan kami adalah pengilang. Kami ada kilang sendiri. Semua produk kami dibuat oleh kilang kami sendiri. Ada slip gaji dan juga boleh diwarisi. So inilah perbezaan ataupun kelebihan yang ada dalam kami punya apps. Next, kita akan tengok video keempat. Macam ni cara kita punya income berjalan. Tengok dekat atas ni, anda daftar, lepas tu anda install apps, anda akan dapat link referral daripada anda punya kedai sendiri. Kita ada apps. Lepas tu bila ada orang nak beli, korang cuma perlu bagi korang punya link, dia daftar. So automatic orang tu bila dia install apps, dia login, dia akan jadi milik anda. Maksudnya segala belian dia anda dapat commission. HQ yang post barang, dan kami tidak perlu yuran dan tidak ada modal. Zero, tak ada modal, tidak ada yuran. Lepas tu Abu tu daftar, contohlah nama orang yang korang bagi link tu Abu. Abu daftar, dia shopping, anda akan terima income seumur hidup. So income kita datang kepada 5 label lah. Level 1 20%, level 2 4%, level 3 3%, level 4 2% dan level 5 1%. Contoh anda tadi ke atas, anda bagi link anda, ada nama Abu, contoh 5 ni nama Abu. Mereka ni shopping. So daripada apa yang diorang shopping, anda akan dapat 20%. Yang ni walaupun diorang shopping RM1, anda dapat 20%. Berbanding dengan bisnes model di luar, anda nak dapat 20%, kena ada RM10,000, RM20,000 belian ataupun group sale. Yang ni tak ada. Kedua, contoh Abu ni, dia lakukan benda sama macam anda buat, sebab dia pun nak income kan. Dia sebarkan link dia. So yang hijau ni dia daftar daripada link daripada Abu, bukan daripada anda. Semua belian diorang ni juga korang dapat 4%. Ini pun sama, sehinggalah 5 label. Anda akan dapat 30% total. Kita sebenarnya sampai 8 label, tapi yang saya tunjuk sekarang 5 sahaja. InsyaAllah coming soon kita akan buka lagi yang 6, 7 dan juga 8. Yang ni anda dapat 30% kan. Sebenarnya dia boleh capai 50%. Yang itu saya akan terang kemudian, sebab ada lagi beberapa bonus-bonus lain, contoh leadership, capai target dan sebagainya. So setakat ni clear. So anda boleh dapat total kat sini. So macam mana income ni berjalan, kita akan tengok video yang seterusnya, iaitu video yang kelima. Ini keempat kan, kelima. Ini adalah saya bagi contoh perkiraan ni. Kalau kita main duplikat 10 orang, maksudnya anda cuba dapatkan 10 orang yang nak income 5,000 sebulan. Ini kalau nak main 10 lah. Kalau nak main 5 boleh, nak main 1 boleh, atau anda sendiri jual personal pun boleh, yang dipanggil business model traditional pun boleh. So semua kat sini boleh. Kalau nak main affiliate boleh. Setiap sistem kita ada link referral. Kedua, setiap produk juga ada link referral korang. So maksudnya korang boleh jual sendiri kalau tak nak bina tim. Tapi ini saya tunjuk strategi bina tim lah. Kita target contoh kalau 10 orang. Contoh anda tadi dekat atas, contoh yang ni, anda tadi dekat atas, anda dapatkan ataupun cuba bantu 10 orang yang nak income 5,000 sebulan. So apa akan jadi di level keempat? Kalau anda nampak kat sini, level keempat 2% kan, anda dah dapat income bersih 5,000. Income bersih tau. Setiap orang shopping RM25 je, tak banyak pun, 25 sahaja. So ekosistem dia akan bawa korang untuk income bersih 5,000. Kalau capai semua ni, sebulan 30,000 income dengan hanya seorang shopping RM25. Kita ada banyak produk, kita ada minuman. InsyaAllah minuman kita nanti akan ada lagi banyak, sebab kita adalah kilang. Kita ada coklat kurma, kita ada kopi kurma, kita ada susu pisang, susu kurma, ada banyak produk.
So kita target seorang beli satu produk je, minum kopi ke coklat ke, so boleh dapat macam ni. Ini kalau fokus 10 orang lah. Kalau 5 orang bagi 2 lah. Kalau korang lagi banyak, bukan 10, lagi banyak income. So dalam istilah ni kita tak nak panggil rekrut, kita nak bantu orang untuk sama-sama jana income dalam community affiliate ni. So setakat ni faham kan income sebulan. Okey, macam mana kalau setiap orang naik bukan 25 tau, dia naik pergi shopping RM50, income korang akan naik juga. Macam mana kalau naik 75, akan naik juga. Okay, next video saya akan tunjuk macam mana kalau setiap orang ni, setiap tim korang, orang yang sama tak bertambah, tetapi dia shopping naik bukan 25 tetapi 50. Kita tengok next video ke-6. Okay, ini adalah video ke-6. Okay, ini contoh dia. Bila orang tu shopping 25, dia boleh dapat sebulan 30,000 kan. Bila dia dah naik shopping pergi 50, anda boleh dapat sebulan 61,000. Kalau 75, 92,000, 100, 123,000. Persoalan dia adalah yang kita kena bincang adalah bagaimana kita nak buat semua tim ni akan naik belian dia orang. Dan saya yakin walaupun kita tak paksa, orang akan beli. Coklat kurma untuk anak dia, kopi untuk mak bapak dia, dah 50 kat situ. Lain lagi suplemen lain. So macam mana cara dia? Dalam kita punya apps ni, kita ada satu dipanggil ekosistem. Ekosistem ni dalam apps kita boleh nampak tau. Kita boleh nampak kita punya income, berapa yang akan masuk. Contoh macam ni, saya tunjuk kat korang Okay, ini adalah income, ini adalah kita punya dashboard. Dekat bahagian dashboard ni, korang boleh nampak ini adalah link personal korang, boleh sebarkan. Dan nampak tak kat sini, dia ada tulis potential miss bonus. So perbelanjaan korang berdasarkan pada yang merah ni. Okay, contoh kalau dekat merah ni dia ada tulis 3,000, korang dah tahu dah bulan depan income korang 3,000, tapi korang cuma shopping RM25 contoh, so dia limit yang masuk 100 je. Kalau tiba-tiba dekat korang punya yang kedua ni, yang merah ni, yang atas ni yang dah boleh withdraw yang ni dah boleh withdraw, ini dia beritahu korang anggaran bonus yang akan korang dapat bulan depan. So contohlah tertulis 500, tapi korang shopping 50 je, masuk 200 je. So 300 tu burn. Bagi saya kan benda ni tak membebankan, sebab korang hanya guna income ni balik untuk shopping. Contohlah tiba-tiba dekat korang punya apps nampak income 5,000, tapi kau shopping 75, so masuk 3,000 je. Contoh dekat apps korang nampak income akan masuk 10,000, kau shopping 100, so dapat 5,000 je. So unlimited 125. So korang boleh shopping, angka-angka ni berdasarkan ni, so tak ada paksaan lah. So bagi saya benda ni apa akan jadi, semua tim korang satu hari nanti akan naik pergi shopping 100. Bila naik shop 100, income korang bersih dah 123,000. Nampak tak ekosistem ni? Ekosistem akan bantu income korang grow, dan bukan korang je, semua orang akan dibantu. So kita tak ada modal, memang tak ada modal langsung. Apps pun percuma saja, tapi korang kena dapatkan referral code daripada mana-mana kita punya team. Kita ada buat campaign, iaitu campaign sekarang, kalau daripada 1 Ogos sampai 1 November, grup sale terkumpul 3 bulan ni ada 150,000, kita akan pilih 10 orang untuk pergi Turki. Kita ada trip. Second, siapa yang paling laju buat 100,000 akan dapat 10 gram emas. Setakat ni faham kan? So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Terima kasih.